Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Nge Korming, tampil memberikan kenyataan balas berhubung kontroversi penggunaan kalimah-kalimah Islam dalam ucapan beliau di Dewan Rakyat. Beliau membedas tindakan sesetengah pemimpin PAS yang dianggap sering mengkategorikan perbuatan orang lain sebagai haram, walaupun niatnya baik. Menurut Nge, apabila tindakan itu dilakukan oleh parti mereka, ia dilihat sebagai halal. Tetapi bila dilakukan pihak lain pula, ia terus dianggap salah. Pertikaian timbul selepas Nge menggunakan pelbagai kalimah Islam seperti Alhamdulillah ketika ucapan penutup kementeriannya, yang kemudian dibangkitkan oleh seorang ahli Parlimen PAS yang menuduh beliau mengelirukan rakyat. Dalam reaksinya, Nge menegaskan bahawa beliau menghormati Islam sebagai agama persekutuan dan menegaskan bahawa tidak wujud unsur mempermainkan perkataan yang tak elok seperti didakwa. Sebaliknya, beliau menyatakan bahawa semua rakyat Malaysia perlu mengamalkan prinsip hormat menghormati dalam masyarakat berbilang kaum. Beliau turut menyeru supaya rakyat tidak dipisahkan oleh warna kulit atau kepercayaan agama dan menekankan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang penuh kepelbagaian serta perlu terus bersatu.